Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini Mina bawa hampa ke satu lagi kawasan ataupun lokasi bersejarah yang terletak berhampiran dengan makam Diraja Langgar. Bangunan ini telah pun berusia ratusan tahun. Ianya menyimpan sejarah Islam dan juga sejarah Melayu. Di sinilah juga di mana dikatakan bermulanya Balai Nobat yang pertama di negeri Kedah dan juga kini lebih dikenali sebagai Madrasah Tok Janggut ataupun Surau Tok Janggut. Setelah Balai Nobat dipindahkan ke dataran Alostar yang berada di tempat yang sekarang, kemudian bangunan ini beralih fungsi kepada menjadi pusat penyebaran agama Islam, iaitu yang dikenali sebagai Pondok Tok Janggut ataupun Madrasah Tok Janggut. Nama sebenarnya ialah Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Yassin dan beliau dilahirkan pada tahun 1898 di Tanjung Inggeris, Langgar, Kedah. Beliau mempunyai 8 orang adik-beradik: Haji Abdul Razak, Hajah Siti Aisyah, Hajah Siti Maryam, Haji Yusuf, Haji Saleh, Hajah Aminah, Haji Isa, Tuan Guru Haji Ahmad. Ketika berumur 15 tahun, beliau telah dihantar oleh ayahnya ke Pondok Pulau Pisang, Tunjang, Kedah, berguru dengan Tuan Guru Haji Muhammad Saleh. Telah menjadi kebiasaan bagi penduduk pada waktu bahawa mereka lebih gemar menghantar anak-anak mereka ke satu tempat yang lebih jauh bagi anak-anak mereka menuntut ilmu, walaupun ada terdapat pondok di tempat mereka sendiri. Setelah 5 tahun menuntut di situ, beliau telah dihantar ke Mekah Al-Mukarramah bagi melanjutkan pelajarannya di bidang ilmu pengajian Islam dengan perbelanjaan sendiri. Di sana beliau mendalami lagi ilmu-ilmu fiqh, tauhid, tasawuf, Al-Quran dan lain-lain. Ada yang mengatakan beliau ke Mekah bersama dengan sahabatnya Syekh Abdullah Masri. Beliau pulang ke tanah air setelah berumur lebih kurang 30 tahun. Kepulangan beliau disambut dengan meriah kerana bilangan alim ulama pada waktu itu sedang berkurangan. Ada yang merasakan amat beruntung jika dapat bermenantukan orang seperti beliau. Yang telah berjaya bermenantukan beliau ialah Tuan Guru Haji Ahmad Tua. Ayah mertuanya ini Tuan Guru Haji Ahmad bin Omar ini ialah pengasas kepada Pondok Surau Makam Langgar. Beliau digelar Tuan Guru Haji Ahmad Tua, lahir sekitar 1820-an dan merupakan murid kepada Tuan Guru Haji Muhammad Noor Pondok Tasak. Sahabat sepengajiannya pada ketika itu ialah Tuan Guru Haji Ahmad Tampung. Dianggarkan Pondok Surau Makam Langgar mula dibina pada tahun 1850-an dan siap sepenuhnya 3 tahun selepas itu. Beliau telah berkahwin dengan Hajah Maisarah binti Haji Ahmad dan telah dikurniakan 10 orang anak, iaitu Fatimah, Omar, Maryam, Abdul Rahman, Kalsum, Abdullah, Ali, Mokhtar, Aminah, Ismail. Dalam mengajarkan murid-muridnya, beliau tidak meminta apa-apa bayaran daripada muridnya, tetapi beliau sentiasa menerima sumbangan dari orang-orang di sekelilingnya dan murid-muridnya yang berupa mata benda, tenaga dari hasil fitrah atau sebagainya. Di antara anak muridnya ialah Kiai Haji Muhammad Yassin Al-Bakri Bagan Datuk, Tuan Guru Haji Omar Kubang Lembu, Syekh Alwi Padang Lumat, Tuan Guru Haji Hamid atau Pak Nyang Mid Telaga Mas, Tuan Guru Haji Husin Langgar dan ramai lagi. Anak-anak beliau yang 10 orang itu telah beliau hantar ke Mekah bagi mendalami lagi tentang agama Islam. Lebih kurang 2 atau 3 tahun sebelum beliau meninggal, beliau telah tidak mengajar secara formal kerana telah uzur. Namun demikian, anaknya telah meneruskan tugas-tugas beliau selanjutnya, tetapi dalam bentuk yang lebih moden dan teratur. Mereka telah membuka sebuah sekolah agama di situ. Beliau meninggal dunia pada tahun 1963 ketika berumur 65 tahun di Langgar. Jenazahnya disemadikan di tanah perkuburan Islam Raja Alas Langgar.